Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min 'aynin la tadma', wa min 'amalin la yurfa', min du'a'in la yusma'. Amma ba'du. Alhamdulillah, tamanya yang dimuliakan Fadil Ustaz Syahrudin, Mudil Akademi Darus Abdul Aziz, barisan asatidzah, dan juga anak pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa semua? Alhamdulillah. Jadi pertamanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya dan taufik daripadanya kita dapat sama-sama pada pagi ini setelah beberapa minggu bercuti. Kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk bersama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu untuk kita sambung pengajian kita dengan kitab Mukhtasar Al-Itqan fi Ulumil Quranil Karim karangan Al-Imam Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah ta'ala yang telah diringkaskan oleh Syekh Salahuddin Ariqah. Dan tajuk yang terakhir ini kita sampai mana? Musuh apa? Berapa? 17. Perenggan mana? Perenggan kedua, ahli-ahli nahu, ahli tafsir, ahli tafsir. Sudah belum? Ahli tafsir itu dah ke belum? Baru nak masuk hari ini. Okey, dua lama sangat cuti. Dia sampai dah lupa kat mana. Seronok cuti. Gimana dia cuti? Jalan. Cuti Quran pun cuti ke? Kat rumah Quran ngaji ke cuti juga? Yang cutinya sekolah. Sekolah je cuti. Atas cuti, madrasah cuti, tapi Quran tak. Quran tak cuti. Quran ni rutin. Yang tak ada cuti. Cutilah sebulan ke, seminggu ke, berapa lama pun di Quran kena jalan juga. Walaupun kat rumah cuti sekolah bukan maknanya cuti Quran. Quran pula pun ditinggalkan sekali dekat madrasah. Habis semua hafalan-hafalan dia semua ditinggal dekat atas. Balik rumah dia balik kosong. Dia datang sini baru dia nak hafal balik. Tak boleh macam tu Baik, Alhamdulillah kita masih lagi berada dalam bab yang bab berapa ni? Bab yang pertama lagi lah. Tapi tajuknya ilmu-ilmu yang diistinbab daripada Al-Quran. Okey. Jadi kita sekarang tengah membincangkan tentang apakah ilmu-ilmu yang dikeluarkan, yang dapat kita kata diambil daripada Al-Quran oleh para ulama. Jadi para ulama ni kita tengok Al-Quran ini sebagai sumber ilmu. Jadi Al-Quran ini adalah ilmu. Al-Quran ini adalah ilmu. Okey, dan sumber kepada segala ilmu. Allah Ta'ala sebut apa? Tibyanan likulli syai'. Tibyanan likulli syai', penerangan bagi tiap-tiap sesuatu. Jadi semua benda ada dekat dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ini Allah SWT turunkan pada 1400 tahun yang dulu, tapi dia akan relevan untuk sepanjang zaman. Maknanya sampai hari kiamat besok, Quran ini tetap Quran yang sama dan tetap sesuai diamalkan pada mana-mana zaman sekalipun. Jadi sebab itu Allah Ta'ala bila dia menurunkan satu ayat, dia tak akan turunkan satu ayat itu melainkan ayat itu memang betul-betul penting untuk kita tahu. Jadi Allah Ta'ala hanya akan sebut benda yang betul-betul penting untuk kita tahu dan penting untuk semua umat manusia tanpa mengira zaman dan tempat, waktu, tahun berapa, pukul berapa, dekat mana. Semua orang akan boleh menggunakan Al-Quran ini sebagai panduan hidup. Jadi para ulama ni daripada Al-Quran ini mereka keluarkan pelbagai ilmu pengetahuan. Macam-macam ilmu ada dalam Al-Quran.
nak ilmu pasal apa, semua ada. Jadi kita dah belajar, kita dah cerita tentang pertama sekali golongan yang kita panggil Al-Qurra. Al-Qurra ni orang yang kita kata alim dalam bidang Al-Quran lah. Para ulama dalam bidang Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Quran, bahasa Al-Quran, hukum hakam bacaan Quran, huruf-huruf Al-Quran, penulisan Al-Quran. Jadi ada ilmu-ilmu yang mereka kaji. Kemudian yang kedua, para ahli nahwu, kita panggil an-nuhah. An-nuhah iaitu ahli-ahli nahwu. Nahwu ni apa dia? Satu ilmu dalam bahasa Arab lah. Jadi orang bahasa dia tengok Quran ni adalah sumber kepada ilmu bahasa Arab. Jadi adalah perkara-perkara yang mereka kaji daripada Al-Quran yang berkaitan dengan bahasa. Jadi Al-Quran ni istimewanya bahasanya tu tak sama dengan bahasa manusia lah, sebab dia bahasa Tuhan. Ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran ini dia datang dalam keadaan bahasa Arab sudah sampai satu tahap yang sangat hebat. Jadi bila Al-Quran ni datang untuk kita kata mengikat bahasa itu. Dulu bahasa ni kita kata dia sesuatu yang tidak kita kata tersusun. Okey. Jadi bila Al-Quran datang, maka Al-Quran lah yang menjadi induk, menjadi sumber kepada bahasa Arab. Jadi disebabkan Al-Quran inilah, bahasa Arab hari ini masih lagi orang Arab hari ini masih lagi boleh faham bahasa Al-Quran. Jadi maknanya orang Arab zaman hari ini kalau dibaca tulisan Arab zaman dulu masih boleh faham. Kita sendiri pun, yang orang Melayu ni pun, bila kita belajar bahasa Arab, bila kita baca Quran, kita baca hadis-hadis Nabi, bahasa-bahasanya adalah bahasa yang kita boleh faham dan tak jauh bezanya dengan bahasa pada hari ini. Walaupun bahasa sifatnya berkembang, kita kata tiap-tiap negeri ada dialek dia, ada lahjah dia. Macam kita lah kat Malaysia kan, orang Kedah ada cara dia, orang Kelantan ada cara dia, orang Negeri Sembilan ada cara bercakapnya. Orang Arab pun sama, tetapi apabila mereka bercakap dengan bahasa yang baku, mereka tetap cakap dengan bahasa yang kita kata standardnya hampir sama dengan bahasa Al-Quran. Tapi kita hari ini, kita kalau kita nak baca buku kitab Melayu yang 100 tahun dulu pun kita dah susah nak faham. Apatah lagi yang 200 tahun dulu, apatah lagi yang 1000 tahun dulu kalau ada. Apatah lagi nak baca hikayat Hang Tuah pun kita mungkin tak boleh faham. Okay? Sebab apa? Sebab tak ada sesuatu yang membuatkan bahasa orang zaman dulu tu boleh diakses sampai hari ini. Tak ada. Bahasa Melayu zaman tu. Kemudian 100 tahun kemudian dia bertukar, orang zaman tu pun bertukar. Tapi Quran dia membuatkan bahasa Arab orang zaman dulu dengan zaman hari ini masih lagi berhubungan. Maknanya orang zaman ni masih lagi boleh faham bahasa Arab zaman dulu. Boleh faham apa? Bahasa Arab Al-Quran. Itulah hebatnya Al-Quran yang menyebabkan bahasa Arab ni kekal sampai hari ini. Banyak perkataan masih kekal. Walaupun dalam Quran adalah perkataan-perkataan yang kita tak guna dalam percakapan, tapi kebanyakannya adalah sama. Kebanyakannya adalah masih sama sampai hari ini. Okey. Jadi sekarang kita nak pergi kepada Al-Mufassirun. Siapa Al-Mufassirun? Itu ulama dalam bidang tafsir. Ulama dalam bidang tafsir. Jadi apa kata Imam As-Suyuti rahimahullah? Wa'tana al-mufassiruna bi alfadhihi fawajadu minhu lafzan yadullu ala ma'nan wahid wa lafzan yadullu ala ma'nayayn wa lafzan yadullu ala akthar. فأجروا الأول على حكمه ووضحوا معنى الخفي منه وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني وأعمل كل منهم فكره وقال بما وصل إليه اجتهاده. Jadi ahli tafsir i'tana al-mufassiruna bi alfadhihi. Ahli tafsir pula meneliti lafaz-lafaznya. Jadi orang yang bergelar mufassirun ni dia menumpukan terhadap apa? Terhadap lafaz-lafaz Al-Quran. Fawajadu minhu lafzan yadullu ala ma'nan wahid. Mereka mendapati ada perkataan tersebut yang menunjukkan kepada satu makna. Wa lafzan yadullu ala ma'nayain, dan ada yang menunjukkan dua makna. Wa lafzan yadullu ala akthar, dan juga ada yang lebih. Maknanya dalam Al-Quran ini ada perkataan yang satu perkataan itu satu sahaja makna dia. Dan ini banyaklah dalam Quran.
Dan ada setengah perkataan yang menunjukkan ada dua makna. Perkataan ini ada banyak makna. Kan? Ada contoh perkataan fitnah, fatanu, ada banyak maksud. Jadi macam mana nak faham satu perkataan tu? Kalau dia ada banyak maksud, kena tengok apa makna-maknanya yang mungkin dibawa oleh perkataan tersebutlah, yang sesuai dengan konteks ayat tersebut seperti yang dipahami oleh orang Arab. Dan juga ada makna yang lebih daripada, ada perkataan yang lebih daripada dua makna, lebih lagi. Okey, jadi ini wujudlah. Kadang satu perkataan satu makna, kadang satu perkataan tu boleh faham dua makna. Sedangkan ada perkataan tu ada banyak makna yang boleh difahami daripada perkataan tersebut. Contoh kita kata fitnah, fatanu, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Fitnah dalam ayat tu, fatanu maknanya bakar. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabun jahannam wa lahum adzabul hariq. Cerita ashabul ukhdud. Jadi fatanu dalam ayat tu maknanya bakar. Kalau kita kata wal fitnatu asyaddu minal qatl, apa maksud fitnah dalam ayat tu? Fitnatu asyaddu minal qatl, merujuk kepada kesyirikan. Fitnah. Jadi dia adalah satu makna umum dia yang kita kata sesuai untuk semua makna yang berbeza tu, dia ada satu titik pertemuan dia ada. Fa dengan nun, dia akan ada satu makna yang menjadi titik pertemuan untuk semua perkataan, tetapi masing-masing akan jadi makna yang berbeza. Contohnya perkataan ilm. Apa maksud ilmun? Ilmun dan alamun, al-a'lam. Lepas tu apa lagi? Alamun. Contoh, dia datang daripada huruf yang sama, tapi dia bila berubah perkataan tu, contoh dia menjadi makna yang lain-lain. Asal usul ain, lam dengan mim, contoh menunjukkan kepada sesuatu perkara yang dia menonjol dan boleh dilihat orang. Menonjol dan boleh dilihat orang. Sebab tu kalau gunung ganang dipanggil apa? Alam, ataupun jamaknya al-a'lam. Min ayatil jawari fil bahri kal-a'lam. Al-a'lam maknanya al-jibal, gunung ganang. Maksud gunung apa? Gunung tu kita boleh nampak daripada jauh, kan? Jadi satu tanda. Okey, kemudian alamat, tanda, sebab satu benda yang boleh dilihat, diperhatikan. Bendera, orang panggil apa? Alam. Okey, ilmun, satu benda yang bila orang belajar, iaitu bila dia ada perkara itu, dia menjadi sesuatu yang boleh dirujuk, menjadi sesuatu panduan, seorang yang menjadi panduan kepada orang lain. Contohnya macam itulah. Jadi bahasa Arab ni dia akan ada perkataan-perkataan yang macam tu. Jadi orang-orang yang mengaji tafsir ini, itulah dia punya fokus dia. Dia fokus dia terhadap apa? Terhadap perkataan Al-Quran. Apakah makna yang ingin disampaikan oleh perkataan tersebut. Jadi kalau perkataan itu satu makna, maka dia kata apa? Fa'ajrawul awwala ala hukmi, maka mereka menyimpulkan hukum terhadap perkataan daripada jenis yang pertama. Ini dia punya terjemahan dia pening sikit. Kan tadi dia kata ada tiga benda kan. Fawajadu minhu lafzan yadullu ala ma'nan wahid. Ada lafaz yang menunjukkan satu makna, ada yang menunjukkan dua makna, dan ada yang lebih. Adapun yang pertama tu maknanya satu lafaz yang menunjukkan satu makna, maka mereka akan menetapkan makna perkataan itu sesuai dengan zahir perkataan itulah, sesuai dengan makna yang paling zahir terhadap perkataan tersebut. Jadi Al-Quran, antara kaedah dalam tafsir ni adalah kita meletakkan makna itu sesuai dengan apa yang zahir. Bukan kita pergi takwil, pergi kepada takwilan, tafsir batin dan sebagainya. Tak. Al-Quran ni bila disebut satu perkataan itu dia ada makna dia seperti mana yang dipahami oleh orang Arab dengan jelas. Okey, kalau tidak ada kemungkinan lain, maka itulah makna dia. Itulah maknanya yang dia kehendaki, makna zahir dia. Adapun tafsirannya selepas itu, itu bergantung kepada konteks, bergantung kepada asbabun nuzul dan sebagainya. Okey. Kemudian wa awdahu ma'na al-khafi minhu, dan menerangkan makna tersebut daripadanya, makna yang tersembunyi daripadanya. Okey. Kemudian wa khadu fi tarjih ahad muhtamalat lil ma'nayain wal ma'ani, dan mereka berusaha menjelaskan salah satu daripada pengertian-pengertian yang mungkin daripada perkataan-perkataan yang mempunyai dua makna atau lebih. Jadi kalau satu kalimat tu ada dua makna atau lebih, jadi kadang-kadang mereka akan pilih
mereka akan pilih mana perkataan atau mana makna yang paling sesuai untuk ayat tersebut di dalam konteks yang kita sedang baca. Jadi kadang satu kata tu ada banyak makna. Jadi mana makna yang betul untuk perkataan itu. Jadi ini kerja para mufassirun lah. Mereka akan pilih makna yang paling tepat, makna yang paling kita kata mudah-mudahan itulah makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, wa a'mala kullun minhum fikrahu wa qala bima wasala ilaihi ijtihadu. Di sini mereka menggunakan pemikiran dan membenarkan dan memberi pandangan berdasarkan ijtihad mereka. Jadi ini semua adalah kerja para mufassirun, orang-orang yang kita kata bergelumang dalam bidang tafsir. Inilah kerja dia dan itulah hasil karya mereka. Yang mana tafsir ni ilmu yang sangat besar, satu ilmu yang sangat tinggi yang perlu kita kata banyak ilmu yang perlu diperolehi dulu sebelum boleh buat tafsir, tulis tafsir dan tafsirkan Al-Quran. Dia satu ilmu yang sangat tinggi lah. Dia kata banyak ilmu-ilmu alat dia yang kena ada, banyak ilmu yang kena tahu dulu sebelum boleh nak tafsirkan satu ayat Quran. Jadi nak tafsirkan ayat Quran ni pun ijtihad tu duduk paling akhir sekali ya. Dia mula-mula sekali tafsir mesti Quran dengan Quran. Kadang ada ayat tu Allah Ta'ala sendiri yang tafsirkan, kan? Contoh al-wasama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an-najmu as-saqib. Wa ma at-tariq an-najmu as-saqib. Dah jelas lah. Tak perlu nak tafsirkan lagi. Okey, kemudian ada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirkan tafsir Quran dan hadis. Kemudian aqwal sahabat. Lepas tu asar-asar para salaf. Bila dah tak ada semua tu, barulah kita kata datangnya ijtihad para ulama. Mungkin pada waktu zaman sebelum-sebelum itu, zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tak ada orang yang menyebutkan makna perkataan itu kerana mereka semua faham. Jadi bila dah faham, orang ni faham, orang tu pun faham, tak adalah dia nak cerita benda tu, dia faham. Kan? Jadi mungkin sampai pada satu zaman orang mula tak faham. Jadi cuba cari jalan untuk faham. Jadi maka datanglah ijtihad. Maka mereka berusahalah cuba kaji berdasarkan makna itu ini, buka buku bahasa dan sebagainya untuk dapatkan makna yang paling tepat untuk ayat-ayat itu. Sebab Nabi SAW tidak mentafsirkan keseluruhan Al-Quran. Tak ada kan? Nabi SAW hanya mentafsirkan mana-mana perkataan yang kita kata menimbulkan menimbulkan kekeliruan, itu sahajalah. Maknanya perkataan-perkataan yang kurang jelas. Mungkin ada perkataan-perkataan yang tinggi bahasanya, yang sahabat Nabi pun tak faham. Sahabat Nabi SAW, mereka ni radhiyallahu anhum ni pun tak faham, kan? Padahal mereka orang Arab, duduk di tanah Arab, membesar sebagai Arab, tapi tak faham. Jadi mereka akan bertanya, kita tengok banyak kan. Jadi sahabat bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW akan terangkan. Okey. Jadi itulah dia ilmu tafsir. Kemudian al-usuliyun, ulama dalam bidang usul. Ini kita panggil ini usuluddin. Usulnya ada dua lah. Satu usuluddin, satu usul fiqh. Usuluddin ni satu ilmu, usul fiqh satu ilmu lain. Usuluddin ni biasa ilmu yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan kita kata perkara-perkara yang asas dalam agama lah, terutamanya pada benda-benda yang melibatkan akidah dan sebagainya lah. Okey. Jadi al-usuliyun, apa dia punya kita kata tumpuan dia, apa dia punya fokus dia dalam Al-Quran, iaitu wa'tana al-usuliyun bima fihi min al-adillati al-aqliyyah wasyawahid al-asliyah wal-nadhariyyah, mislu qawli ta'ala law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله تعالى ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم أصول الدين. Dan ulama usuliyun pula mengkaji dalil-dalil akli di dalam firman di dalam Al-Quran serta bukti-bukti asli dan pandangan. Umpamanya firman Allah Subhanahu wa taala, "Law kana fihima alihatun illa Allah la fasadata subhanallahi rabbil 'arsy 'amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah,
tentulah keduanya itu telah rosak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai arash daripada apa yang mereka sifatkan. Sehinggalah banyak lagi ayat-ayat yang dan mereka mampu mengeluarkan daripadanya dalil-dalil keesaan Allah, wujudannya, baqa'nya, qidamnya, qudratnya, ilmunya dan maha sucinya daripada segala yang tidak layak dengan zatnya yang maha tinggi. Dan mereka menamakan ilmu ini dengan usuluddin. Jadi ayat-ayat Quran ini mereka lihat, mereka mencari, mengkaji dalil-dalil di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan biasanya keesaan Allah, kewujudan Allah. Daripada dalil-dalil ini mereka keluarkan kaedah, mereka susun ilmu akidah, mereka susun ilmu tauhid. Yang mana daripada ayat-ayat Al-Quran ini mereka bahas, dalam ayat ini apa faedah-faedah yang ada dalam ayat ini. Contoh dalam surah Al-Fatihah, bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada tauhid apa dekat situ? Ada tauhid Ar-Rububiyah. Contoh Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Contoh ada tauhid uluhiyah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ada tauhid asma wa sifat. Contoh. Jadi daripada ayat itu mereka berfikir apa yang hendak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka susun dapatan mereka tu, hasil-hasil kajian mereka tu disusun jadi satu ilmu yang mana sumbernya adalah daripada Al-Quran. Okey, itu ilmu usuluddin. Kemudian ini ada satu lagi usuliyun. Yang ini ilmu usul yang kedua lah, ini ilmu usul fiqh. Ilmu usul fiqh. Jadi kata Imam Suyuti apa dia? Wa kadzalika ihtamma al-usuliyun bi taq'id al-qawa'id wa dhahara ilmu usul al-fiqh wastadallu 'ala al-ahkam al-shar'iyyah wa 'arafa al-muslimun bidhalika 'ilm al-furu' wal-fiqh bil-idafati ila an-nazar ila ma fihi min at-tarikh wal-qasas wal-khatab wal-wa'z wa 'ilm al-fara'id wal-mawarith wa ahkam al-wasaya wa 'ilm al-mawaqit wa 'ilm al-ma'ani wal-bayan wal-badi'. Jadi para usuliyun memberi keutamaan kepada pengkaedahan. Apa maksud pengkaedahan? Macam mana mereka nak membina kaedah-kaedah yang mana dengan kaedah-kaedah itu mereka boleh guna untuk keluarkan hukum. Yang mana mereka bina kaedah-kaedah ini, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi para ulama usul fiqh mereka membina satu ilmu yang mana dengan ilmu itu orang boleh keluarkan hukum. Contoh orang tu dia nak jadi mufti, dia mesti kuasai betul-betul ilmu usul fiqh ni. Kita ada ilmu fiqh, kita ada ilmu usul fiqh. Ilmu fiqh ni kita belajar cabang-cabang hukum hakam. Dalam ibadat, dalam jinayat, dalam muamalat, dalam munakahat. Contoh, jadi kita belajar hukumnya apa. Itu kita belajar apa? Kita belajar fiqh. Tapi usul fiqh ni kita belajar kaedah. Jadi pada cabang-cabang fiqh tu, cabang-cabang hukum hakam tu, maka ulama timbulkan hukum. Maka hukumnya apa? Macam ni. Maka hukum ni berdasarkan daripada hukum-hukum ini kita boleh katakan kesimpulannya macam ni. Jadi kalau ada benda-benda hukum-hukum yang baru ataupun perkara-perkara yang baru yang timbul yang tidak disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Contoh, benda-benda yang moden, benda-benda yang tak wujud pada zaman Nabi SAW. Macam mana nak kata benda tu halal ke haram? Nak guna ilmu apa? Usul fiqh. Kan contohnya rokok lah. Nak kata rokok haram. Macam mana nak kata rokok haram? Ada rokok tak zaman Nabi? Tak ada. Jadi macam mana nak kata dalam Quran tak cakap pun haram, boleh tak cukup macam tu kita nak kata halal? Quran tak ada sebut pun, dadah tak boleh. Kalau nak tunggu Quran sebut semua benda, tak habis kita baca Quran. Quran ni jadi berapa ribu muka surat pula kita nak kena baca. Jadi Quran ni dia datang diberi, kita kata isyarat. Selain daripada ilmu diberi isyarat. Jadi orang yang faham, dia akan tengok daripada Al-Quran ini macam mana dia nak sesuaikan dengan apa yang berlaku pada zaman ini. Pada zaman yang dihidup tu, yang sesuai dengan dia. Jadi Quran ni dia tak ada lah mesti nak kena datang disebut tiap-tiap bukti perkataan ni kita nak kena tahu, tak.
Jadi dia suruh kita berfikir lah. Berfikir, tengok Quran tu, baca Quran tu, fikir. Kan? Macam mana? Banyak benda lah. Banyak benda teknologi, hukum jual beli tu semua benda. Tak ada pun zaman Nabi. Nabi pun tak terangkan, Nabi pun tak tahu. Tapi ditinggalkan Quran untuk kita, untuk jadi panduan. Jadi adalah ulama-ulama ni, golongan-golongan yang terpilih ni, yang Allah SWT pilih untuk jaga ilmunya ni, dia bina, dia fikir bagaimana boleh kita bina kaedah daripada ilmu-ilmu yang kita baca daripada Al-Quran ini. Jadi satu kaedah-kaedah ini yang mana kaedah-kaedah inilah jadi panduan untuk orang nak keluarkan hukum, hakam yang berkaitan setiap perkara lah, yang mana setiap perkara atas dunia ni, setiap perbuatan dan sebagainya ada hukumnya. Jadi kita nak hukumkan harus ke, halal ke, haram ke, wajib ke, sunat ke, apa ke, itu semua berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu usul fiqh. Okey. Kemudian di samping itu mereka memberi perhatian terhadap kandungannya daripada sejarah, kisah-kisah, syarahan, peringatan, ilmu faraid, pusaka, hukum wasiat dan ilmu-ilmu ma'ani, bayan dan badinah. Jadi ini semualah cabang-cabang ilmu yang para usuliyun ini beri perhatian, kerana daripada benda-benda inilah barulah mereka ada gambaran yang menyeluruh dan maklumat yang lengkap untuk mereka bangunkan ilmu yang kita panggil usulul fiqh ini. Okey. Kemudian kata Imam As-Suyuti, "Wa nadhiru fi kitabillah ta'ala yara ihtiwa'ahu 'ala 'ulumin ukhra." Dan para pengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala akan melihat, akan mendapati bahawa dalam Quran ini ada ilmu-ilmu yang lain juga. Okey. Min 'ulumil awail mithla at-tibb wal jadal wal hay'ati wal handasah wal jabr wal muqabalah wal najama. Okey. Dalam Quran ini juga sebenarnya ada mencakupi pelbagai bidang ilmu, terutamanya ilmu-ilmu orang yang terdahulu, seperti ilmu perubatan, kesihatan, ilmu logik, ilmu sains, ilmu aljabar ni, aljibra, matematik, lebih kurang. Kemudian al-muqabalah dan ilmu bintang. Jadi ini ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran. Jadi bukanlah dia cerita betul-betul macam buku matematik, tak. Bukanlah Quran ni buku sains, bukan. Quran ini bukan buku sejarah, bukan buku astronomi, bukan. Tapi di dalamnya ada isyarat-isyarat yang menunjukkan bahawa Quran ini mengandungi ilmu itu juga bagi orang yang ingin mengkaji, ingin memahami dan sebagainya. Semua ada di dalam Al-Quran. Kemudian wa ummu ulumil Quran salasa. Adapun begitu, yang lain-lain kita kata itu bukan tujuan Quran turun. Itu bukan ilmu utama dalam Quran. Jadi Quran ini walaupun dia ada berbagai ilmu tibyan dan likulli syai', tapi ada ilmu yang betul-betul utama. Dia punya kita kata ilmu-ilmu yang paling asas gitu. Yang menjadi tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah tauhid wa tadhkir wa ahkam. Tauhid wa tadhkir wa ahkam. Sungguh pun begitu, ulum Quran dapat dirangkumkan dalam 3 perkara, iaitu tauhid, tadhkir, peringatan, dan juga ahkam, hukum hakam. Jadi Quran ni seluruhnya dia berbalik kepada 3 perkara ni. Kita kata walaupun Quran cerita macam-macam, tapi sebenarnya akhirnya dia berbalik kepada 3 perkara. Yang pertama sekali tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid yadkhulu fihi ma'rifatul makhluqat wa ma'rifatul khaliq bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Jadi termasuk dalam cabang tauhid ini adalah perkara yang berkaitan dengan mengenali makhluk serta mengenali khaliq, pencipta. Jadi kita belajar tauhid ini supaya kita kenal yang mana makhluk, yang mana pencipta. Dan mengenal Allah Al-Khaliq yang menjadikan makhluk, mengenal nama-nama Allah, asma'i, sifati, sifat-sifat Allah, dan juga perbuatan-perbuatan Allah. Jadi senang cerita tauhid ni adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan mengesakan, mencari dalil-dalil mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita baca Quran daripada awal sampai akhir, intinya adalah menceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buka Quran, kita dah baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah sahaja, Tuhan sekalian. Ala Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama-nama Allah dan sifat-sifat dia. Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, pun sama juga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tauhid kepada Allah. Kita mengaku hanya kepada Allah kita sembah,
dan hanya kepada Allah kita minta tolong. Kan? Jadi dalam tu semua ada tauhid. Kemudian tazkir ni peringatan. Minhu al-wa'd wal wa'id, janji baik dan janji buruk. Janji baik ni apa dia yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang yang baik-baik lah. Itu kita panggil al-wa'du. Kan? Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Banyaklah. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ataupun segala ayat yang menceritakan tentang kesudahan yang baik untuk orang yang baik. Itu janji baik. Al-wa'id yang kedua janji buruk. Janji buruk ni maknanya orang yang jahat ada balasan yang buruk. Orang jahat ada balasan baik pula. Kan? Banyak Allah Ta'ala sebut cerita-cerita orang yang jahat dalam Al-Quran. Orang kafir, orang munafik, apa nama, al-munafiqun al-munafiqat ba'duhum min ba'd. Ada ceritanya dalam Quran. Semuanya ada dalam Quran. Janji baik, janji buruk. Al-jannatu wan nar, syurga dan neraka. Wa tasfiyatu zahiri wal batin, dan pembersihan diri zahir dan batin. Banyak ayat Quran dia datang sebagai peringatan untuk jadi orang yang baik dan jangan jadi orang yang jahat, untuk jadi orang-orang yang salihin. Allah Ta'ala cerita kat dalam tu tentang Nabi-Nabi, tentang pengikut-pengikutnya yang yang setia, tentang orang-orang beriman, supaya kita jadi macam mereka. Kan? Dalam Quran banyak tak cerita? Banyak tak cerita? Banyak. Daripada juzuk 1 surah Al-Baqarah dah ada cerita. Kan? Mula sekali Allah Ta'ala cerita pasal al-muttaqin. Siapa al-muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu apa tu? Itu cerita dia tu. Jangan kata dekat Al-Baqarah ada Al-Fatihah, mana dia? Allah Ta'ala sebut apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu orang yang baik-baik lah. An'amta alaihim tu. Kita minta dengan Allah jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang baik, jalan orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa dia tu? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, Asy-Syuhada, As-Salihin. Supaya apa? Kita sebut dalam tu, dalam Al-Fatihah kita tiap hari tu, supaya kita dapat jadi macam mereka. So bila kita nak minta jalan orang yang baik-baik tu, maknanya kita kena jadi orang baik lah. Kan Allah Ta'ala sebut an'amta alaihim tu dalam surah An-Nisa. Ulaika alladziina an'ama Allahu alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para nabi, orang-orang yang membenarkan nabi. Kemudian asyuhada, orang yang mati syahid, dan as-salihin, orang-orang soleh. Jadi kalau nak dapat siratal ladzina an'amta alaihim tu, kena jadi salah satu daripada 4 tu. Jadi nabi boleh tak? Jadi nabi tak boleh. Kena dah jadi yang selepas-lepas itu, yang membenarkan nabi, yang syuhada, yang soleh. Kena jadi orang-orang macam tu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita jangan beri kita jalan orang-orang yang al-maghdubi alaihim. Apa maksud al-maghdubi alaihim? Ya, siapa orang yang dimurkai? Yahudi. Waladhdallin, dhalin tu apa? Siapa yang sesat? Nasrani. Nampak? Jadi dalam Al-Fatihah dah ada lah. Semuanya ni ada dalam Al-Fatihah. Semua apa yang ada dalam Quran, kesimpulannya adalah ada dalam Al-Fatihah. Nampak hebatnya Al-Fatihah. Dalam tu ada semua. Okey? Jadi kita sebut nak minta jalan orang yang baik, maknanya kita kena jadi orang baik. Dan tak nak jalan orang yang jahat, maknanya kita kena jauhi jalan-jalan orang yang jahat ni. Jauhi cara hidup macam orang Yahudi. Jangan hidup macam orang Nasrani. Jangan buat perangai Yahudi, jangan buat perangai Nasrani. Sebab hari-hari kita minta jauh ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita tak nak jalan mereka. Kita nak jalan an'amta alaihim, alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Itu termasuk dalam tazkir, peringatan, nasihat, supaya kita ikut jalan yang betul dan jauhi jalan-jalan yang tidak betul. Dan yang terakhir al-ahkam. Selain daripada dalam Quran ni cerita banyak tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid dan sebagainya, dan juga menceritakan tentang peringatan, banyak peringatan, kisah-kisah akhbar dan sebagainya, kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah nabi, kisah-kisah kaum-kaum terdahulu lah. Selain daripada kisah-kisah nabi pun ada kisah-kisah orang-orang yang hebat seperti Zulkarnain dan sebagainya.
Kisah Luqman. Jadi supaya menjadi teladan dan sempadan buat kita. Yang baik jadi teladan, yang buruk jadi sempadan. Selain daripada itu, Allah Ta'ala juga dalam Quran dia menceritakan tentang Al-Ahkam. Apa dia Al-Ahkam? Hukum hakam. Banyak kan dalam Quran. Allah Ta'ala cerita tentang suruh semayang, tunaikan zakat. Kemudian Allah Ta'ala cerita dalam Quran ada hukum yang umum, yang tidak detail. Contoh semayang. Ada tak dalam Quran cerita macam mana semayang? Ada tak? Tak ada. Dia cuma kata semayang. Zakat. Ada tak Allah Ta'ala cerita zakat berapa banyak nak bayar? Berapa persen? Ada tak? Jadi Allah Ta'ala suruh semayang, suruh bayar zakat. Ada juga hukum yang Allah Ta'ala sebut detail. Contohnya haji. Haji lebih detail, lebih panjang, lebih terperinci ceritanya daripada wa'adimul hajj wal umrah tadi pula. Hukum hakam berkaitan dengan sembelihan, hukum hakam, dam yang kena bayar dan sebagainya ada dalam Al-Quran. Detail. Okey, contohnya faraid. Faraid dah paling detail. Faraid tu dengan ayat tu dah cukup dah. Faraid daripada yusikumullah tu sampai walakum nisma taraka tu dah lengkap dah. Kalau kamu meninggal, kamu tinggalkan isteri kamu ada anak, maka berapa isteri dapat. Kalau isteri kamu meninggal, detail dah semua. Ini hukum hakam, banyak. Dan benda yang boleh buat, benda yang tak boleh buat. Buat ni, jangan buat ni. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq. Banyak Allah Ta'ala sebut wala, jangan bunuh anak, jangan itu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan itu, jangan ini. Ini semua termasuk dalam apa? Hukum hakam. Okey. Jadi antaranya adalah seluruh bebanan syarak at-takalif, okey, wa tabyin al-manafi' wal mudar, menerangkan manfaat dan mudarat, al-amru wan nahy wan nadab, suruhan, tegahan dan perkara sunat. Al-Imam Al-Ghazali وقد قال الإمام الغزالي وغيره آيات الأحكام 500 آية. Imam Ghazali berkata ayat hukum hakam ada 500 ayat. 500 ayat sekitar hukum hakam. وقال بعضهم 150. Sebagian ulama berpendapat hanya 150 sahaja ayat hukum. وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه الإمام في أدلة الأحكام معظم آيات القرآن لا تخلو عن أحكام مشتملة على آداب حسنة وأخلاق جميلة ثم من الآيات ما صرح فيه بالأحكام ومنها ما يخالف طريق الاستنباط. Kata Syekh Izzuddin Abdul Salam, kebanyakan ayat Quran tidak sunyi daripada hukum. Maknanya kebanyakan ayat Quran mesti ada hukum yang merangkumi adab-adab yang baik dan akhlak yang indah. Kadang-kadang hukum-hukum itu datang iaitu adab. Contoh adab-adab banyak dalam surah apa? Surah An-Nur banyak adab. Dalam surah Al-Hujurat banyak cerita pasal adab. Kan dekat An-Nur ada cerita pasal adab nak masuk rumah. Kan? Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu tusallimu ala ahliha. Jangan masuk rumah yang bukan rumah kamu melainkan lepas kamu minta izin dan bagi salam baru masuk. Dalam surah An-Nur ada lagi cerita tentang anak-anak nak masuk bilik orang tua. Kena minta izin dulu. Liyasta'dikum alladhina malakat aymanukum walladhina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Bila waktunya? Contoh. Okey. Bila dah sampai balik apa. Jadi banyak dalam An-Nur banyak adab-adab. Al-Hujurat pun banyak adab. Banyak adab-adab. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunu khairan minhum. Ada adab terhadap Rasulullah pun ada kat dalam tu. Jadi itu semua termasuk dalam hukum hakam. Okay. Kemudian di antara ayat ada yang jelas padanya hukum dan ada di antaranya yang difahami secara istinbat. Jadi ada benda yang jelas. Ada benda dalam Quran jelas. Perintahnya itu jelas. Kewajiban itu jelas. Macam mana nak buat jelas. Ada yang difahami secara istinbat. Istinbat ni maknanya dia difahami melainkan tidak difahami secara langsung. Kita baca memang tak faham. Jadi para ulama dia tengok, dia kaji, kemudian dikeluarkan hasil dia, pemahaman dia. Jadi hukum tu difahami melalui pemahaman, tidak disebut secara langsung, direct dengan lafaz yang jelas di dalam Al-Quran. Jelas Ini adalah sebahagian daripada
ilmu-ilmu yang dikeluarkan, yang diistinbat daripada Al-Quran. Jadi tiap-tiap orang dia akan lihat Al-Quran ini dengan dengan sudut pandang yang dia tahulah, dan yang dia faham, dengan ilmu kepakaran dia. Jadi ala kulli hal, apapun ilmu yang hendak dikeluarkan daripada Al-Quran mestilah tidak bercanggah dengan Al-Quran itu sendiri, dan juga pemahaman para Nabi, pemahaman Nabi SAW dan juga para salafus salih. Jadi kadang-kadang dia pula orang dia keluarkan daripada Al-Quran ini jadi pula kitab magic pula, dibuat Quran ni jadi kitab untuk dia tahu nasib dia pula, kan. Dia buat solat istikharah contoh, lepas tu dia buka Quran, dia terkena dekat ayat ni, dia jadi buat Quran ni jadi kitab tilik nasib pula. Jadi itu cara memahami ilmu dengan cara yang salah. Jadi maknanya memang Al-Quran ni ada semua benda, tapi bukan bermaknanya kita boleh faham Al-Quran ini ikut sesuka hati kita. Jadi kadang-kadang ada orang dia kaji nombor-nombor kat dalam Quran, maka dia keluarkanlah hasil lah nombor ni apa, orangnya lahir berapa hari bulan ini, dia punya karakter dia macam ni, buktinya ada dalam Quran. Itu dah memandai, dah memandai-mandai ya. Jadi bukan maknanya kita boleh keluarkan ilmu daripada Quran ni memandai-mandai, lari daripada landasan. Dia ada landasan dia. Dia ada dia punya panduan dia, yang mana hanya orang yang betul-betul melalui jalan ilmu yang betul yang kita kata boleh sampai ke tahap mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, para ahli tafsir, ahli nahwu, qurra, ulama usuliyun dan sebagainya. Mereka ni dah ada ilmu, dah sampai tahap yang sepatutnya untuk mengkaji Al-Quran. Mereka dah ada pemahaman yang kukuh dalam kebanyakan ilmu agama. Mereka dah belajar bahasa Arab, mereka faham cerita latar belakang tentang ayat, sirah, asbabun nuzul, nasikh mansukh, ilmu bahasa Arabnya, nahwu, sharaf, balaghah, bayan, badi', ma'ani, apa semua lengkap. Barulah mereka ni jadi macam yang kita tengok ni. Yang keluarkan ilmu ni bukan orang-orang awam. Ini bukan entah siapa-siapa buka Quran ni dia dapat idea, bukan. Mereka ni ulama, mereka ni belajar, ada guru dan sebagainya. Namun Allah Ta'ala buka kepada mereka ni kelebihan untuk nampak, untuk susun ilmu yang mereka faham daripada Quran ini jadi satu ilmu yang tersusun untuk orang-orang macam kita ni yang datang kemudian ni dapat belajar. Bukan pandai-pandai buka Quran, konon-konon tadabbur sendiri, konon-konon tadabbur, pakai nama tadabbur, tapi rupanya faham Quran ikut cara sendiri. Tengok ayat ni, baca terjemahan sikit, keluar satu hukum. Dia buat Quran ni jadi tikap, jadi kitab main tikap-tikap. Main tikap-tikap kan. Nak keluar rumah, tengok solat istikharah, buka ayat ni cerita pasal syurga pula, boleh lah keluar rumah. Dia jadi pula buat Quran ni jadi tempat tilik nasib dia. Jadi kita kata Quran ni bukan buku magic, bukan, ini kitab hidayah, kitab hidayah, kitab ilmu. Jadi nak dapatkan cara, nak dapatkan manfaat daripada Quran ini mesti dengan cara yang betul. Jangan pula pergi cari nombor ekor daripada Quran, bukan. Jadi itu perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Al-Quran dan menghina Al-Quranul Karim. Okey. Jadi bila kita tahu Quran ini menghasilkan banyak ilmu, maka tugas kita adalah kita kena belajar lah. Kita kena belajar ilmu-ilmu ini supaya kita dapat faham Al-Quran dengan lebih baik. Semua ilmu yang ditulis oleh para ulama ini tujuannya adalah khidmat kepada Al-Quran, untuk menerangkan makna ayat-ayat dalam Al-Quran, untuk mengeluarkan isi-isi penting daripada Al-Quran untuk umat Islam jadi panduan. Jadi kalau nak faham akidah, ada dah kitab-kitab dia, yang mana kitab-kitab itu datang daripada Al-Quran. Nak faham hukum akam, ada masalah berkaitan dengan ibadat, nak sembahyang, nak puasa, nak zakat, nak haji, nak itu, nak ini, muamalat, jual beli, nak apa, semua tu sumbernya, rujukannya kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey, baik. Selesai tajuk
ilmu yang diistinbat daripada Al-Quran, kita ada tajuk seterusnya Fadailul Quranil Karim, iaitu kelebihan Al-Quran. Kelebihan Al-Quran ni banyak yang kita dah belajar lah waktu kita baca kitab Tibian tu kan, bab yang depan tu kita dah belajar lah tentang kelebihan Al-Quran. Jadi kitab ni pun menceritakan juga tentang kelebihan Al-Quran. Okay? Jadi apa kata Imam As-Suyuti? صنف بعض العلماء في فضائل القرآن الكريم فمنهم من اعتمد الأحاديث الصحيحة كالإمام النووي في كتابه رياض الصالحين، ومنهم من ذكر كل ما ورد بما في ذلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وحجتهم في ذلك ترغيب الناس بالتلاوة. وقد أخذ الحاكم في المدخل بسنده إلى أبي عمار المروزي أنه قيل لأبي عصمة الجامع: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة. وروى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن المهدوي قال: قلت لميسرة بن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فله كذا. قال: وضعتها ورغب الناس فيها. Okey. Imam Syafi'i sebut setengah ulama mengarang, sebahagian ulama mengarang di dalam Fadailul Quran. Maknanya ada sebahagian daripada para ulama yang menulis kitab yang menceritakan tentang Fadail Al-Quran, iaitu kelebihan. Apa maksud Fadail? Kelebihan ataupun keutamaan, kehebatan Al-Quran, itulah maksud itu, kelebihan itu. Okey. Faminhum man i'tamala al-hadits as-sahihah, di antara mereka ada yang bertonggak di atas hadis-hadis yang sahih. Maknanya dia hanya tulis kelebihan Quran daripada hadis yang sahih sahaja, seperti Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Wa minhum man zakara kull ma warad, dan sebahagian daripada mereka pula, sebahagian daripada ulama ni pula, dia tulis semua yang ada, semua hadis yang ada berkaitan dengan kelebihan Quran, tanpa mengira hadis itu dhaif ataupun maudhu'. Mereka berbuat demikian dengan berhujah hendak menarik manusia membaca Al-Quran. Jadi tak boleh menggunakan hadis. Kalau palsu memang tak boleh lah. Sebab hadis palsu ni adalah menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Inna kadiban alayya laysa kakadibin ala ahad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya menipu di atas nama aku tidak sama seperti menipu atas nama orang lain. Kita menipu atas nama orang lain pun dosa lah. Maknanya kalau dengan Nabi lagi besar dosa dia. Dan Nabi kata lagi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menipu atas nama aku dengan sengaja, maka hendaklah dia menempat tempat duduk dia di dalam neraka. Siapa yang nak menipu guna Nabi, dia kata apa yang Nabi tak kata, kemudian dia kata ni Nabi yang kata. Kalau kau nak kata, kau katalah kau yang kata. Ni dia cakap, dia reka satu perkataan, reka satu ayat, reka satu kenyataan. Dia kata Nabi SAW bersabda, sedangkan Nabi tidak bersabda. Itu kita panggil menipu di atas nama Nabi SAW. Nabi kata apa? Tempahlah tiket masuk neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Na'udzubillah. Okey. Jadi walaupun niatnya nak menggalakkan orang buat kebaikan, tapi kalau kita menipu atas nama Nabi, maka tak boleh. Kita kata Nabi yang kata, walaupun Nabi tak kata, tapi kita kata tu benda baik, tak boleh lah. Benda baik ke benda tak baik ke, tak boleh. Kita cakap benda yang orang tak cakap. Apatah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hakim meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Madkhal dengan sanad kepada Abu Umar Al-Marwazi. Beliau bertanya kepada Abu Isma Al-Jami', daripada mana kau perolehi riwayat-riwayat Ikrimah daripada Ibn Abbas mengenai kelebihan Al-Quran, satu surah ke satu surah, padahal murid-murid Ikrimah sendiri tidak meriwayatkannya? Maka jawabnya, apabila aku melihat orang ramai berpaling daripada Al-Quran dan memberi tumpuan kepada fiqh Abu Hanifah dan cerita-cerita Rasulullah SAW, maka aku pun mereka-reka hadis untuk menghalang mereka. Ibn Hibban pula meriwayatkan dalam Muqaddimah Tarikh Ad-Du'afa, beliau berkata, aku bertanya kepada Masirah. Masirah itu Maisarah.
Maisarah bin Abdul Rabbi, daripada mana engkau dapat hadis-hadis ini? Siapa membaca ayat begini maka pahalanya begini. Jawabnya, aku mereka-reka hadis-hadis tersebut untuk menggalakkan manusia membacanya. Ini tak boleh tak boleh mereka-reka hadis atas tujuan apa pun, kebaikan ke keburukan lagi dah tak boleh. Kerana itu termasuk dalam menipu Nabi, menipu di atas nama Nabi SAW. Okey. Adapun hadis-hadis dhaif, hadis dhaif ni pula dia ada banyak martabat, ada banyak status dia. Ada yang dhaif yang masih boleh, kita kata masih boleh dikuatkan, masih ada sokongan daripada hadis-hadis lain. Ada hadis yang dhaif ni yang betul-betul dhaif. Dhaif itu dah lemah dan menghampiri maudhu'. Maka ini tidak bolehlah diamalkan dan disebar. Ataupun hadis dhaif ni ada banyak jenis yang dia menghampiri hasan, dia menghampiri kita kata status-status hadis yang makbul, kerana banyak sokongan, kerana intinya sama dengan hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, yang sahih, yang hasan, cerita benda yang sama. Itu untuk tujuan macam tu tak apa, ada kelonggaran. Tapi kalau hadis dhaif ni memang dhaif teruk ya, tak ada sokongan daripada jalur-jalur sanad yang lain, dan memang kita kata ada masalah pada perawi dan sebagainya yang kita kata menipu ke, pernah mereka hadis dan sebagainya, maka hadis itu tertolak. Okey. Jadi kita berpadalah dengan hadis-hadis yang sahih pun dah banyak dalam ni. Imam Suyuti menceritakan hadis-hadis yang sahih saja, wa minas sahih fi fadailil Quran. Dan antara yang sahih, hadis-hadis yang sahih yang berkaitan dengan fadail Al-Quran ini adalah yang pertama, an Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi. Daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Jadi Al-Quran ini dia akan datang kepada orang yang membacanya pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ini syafaat ni apa maknanya? Syafaat ni maknanya menggenapkan apa-apa yang kurang. Syafaat, syafi'ah. Asy-syafa' maknanya genap. Wasy-syaf'i wal-wajh, dan yang genap dan yang ganjil. Asy-syafa' itu genap. Jadi syafaat ni maknanya dia adalah penggenaplah kepada apa-apa yang kurang. Jadi Al-Quran inilah antara kalau bantuan yang kita nak cari ke akhirat besok, nak selamatkan kita dalam kesusahan, dalam kita kata keserabutan hari kiamat itu, siapa yang akan datang bantu kita? Siapa dia? Al-Quran. Yang kita baca, yang kita baca lah. Kalau tak baca dia tak datang lah. Sebab Nabi kata ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi, dia datang kepada pembacanya sahaja. Kalau tak pernah baca, dia tak datang lah. Okay? Jadi sebab tu Nabi kata iqra'ul Quran, baca. Kalau nak dia datang besok dekat akhirat, dia datang tolong kita besok bila tengah susah, ada amalan-amalan yang terkurang pula. Dah buat amal rasa dah bagus sekali, tengok kat akhirat kurang pula. Tak cukup ni, sikit lagi kalau ada boleh top up, boleh masuk syurga. Kalau tak ada yang orang nak top up ni, habis nak masuk neraka. Kat akhirat besok dua je, tak syurga neraka. Tak ada tempat transit tengah-tengah, tak ada. Okay? Jadi apa lagi yang kita nak minta tolong? Itu Al-Quran, syafaat daripada Al-Quran. Okay, jadi cukup sampai sini dulu untuk pagi ini dengan hadis yang pertama. InsyaAllah pada minggu-minggu yang akan datang kita akan sambung lagi dengan hadis-hadis yang seterusnya di dalam bab ini, yang menceritakan tentang kelebihan Al-Quran. Dan kita akan teruskan dengan tajuk-tajuk yang seterusnya, insyaAllah. Okay, baik, ini sahaja untuk pagi ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.